Guys, I mau tanya sikit. Korang rasa wedding sekarang ni majlis happy-happy ke atau bisnes cari untung? I ada satu kawan baik ni, Cina juga. Kawan dari zaman universiti, zaman makan Maggi sama-sama mah. Bulan depan, dia mau kahwin. Of course, I happy untuk dia. Masalah start bila dia ajak I jadi bridesmaid. I cakap ons lah, kawan baik mah, mesti mau support. Sekali, dia hantar satu PDF dalam WhatsApp. Tajuk dia, Bridesmaid Costing. I buka itu file, mata I terus besar loh. Pertama, baju kurung Tima Sage Green, custom made, harga RM350. Masalahnya, I kerja bank, uniform hitam putih. Bila masa I nak pakai baju hijau lumut tu lagi? Buat lap kaki ah. Kedua, makeup artis. Dia tak bagi I makeup sendiri. Kena pakai MUA dia 200 orang. Muka I ni bukan artis pun. Ketiga, ini paling tak masuk akal. Hands night. Dia nak buat kat villa, kena share bayar 500 orang, wajib beli matching pejama sutera, RM80 sehelai. Walau I tekan kalkulator, total semua dekat RM1,200 weh. Itu belum masuk angpau I kena bagi masa dinner lagi. I teringat member-member Melayu I. Masa dorang kahwin, chill saja. Tak ada paksa orang sponsor majlis dorang. Kita datang, bawa badan, dorang senyum lebar sambut kita. Siap dapat nasi minyak tambah 2 kali. Dapat bunga telur bawa balik. Rasa dihargai gila. Tapi kawan I ni, bila I cakap I tak ada bajet, I nak datang makan biasa saja, dia reply, "Oh, kalau you datang guest biasa, make sure angpau cover harga kerusi ya. Meja I ambil ni RM2,000 satu meja." Wah, terus turn off. Rasa macam dia jemput I sebab nak duit, bukan sebab nak I ada sana. Last I tak pergi pun. I transfer RM50 tanda ikhlas, lepas tu I block dia. Duit RM1,000 tu, baik I bawa mak bapak I pergi makan seafood. Lagi kenyang, lagi happy. Korang rasa I jahat ke? Ke kawan I yang over?